sebuah kampung, tinggal dua orang adik-beradik ini, iaitu bawang putih yang baik hati dan bawang merah yang pemarah serta tamak bersama ibu tirinya yang zalim. Wah, cantik juga aku ni. Tak macam si bawang putih tu. Bawang putih, pergi ambil air sekarang. Baik, Ibu. Ha, dapat pun airnya. Aduh. Ya Allah, air. Hei, kenapa kau balik lambat sangat ni? Mana airnya? Tadi... Itu semua alasan. Tidak lama kemudian, bawang putih melihat seorang pakcik tua. Aduh, beratnya. Pakcik, mari saya tolong bawakan bako itu. Pakcik, sudah sampai. Ini bako pakcik. Bawalah labu ini pulang. Baik, pakcik. Terima kasih. Apabila tiba di rumah, bawang putih membuka labu tersebut. Wah, banyaknya emas. Bawang merah, pergi cari pakcik tua itu sekarang juga. Assalamualaikum, pakcik. Ada apa kemari? Saya juga mahu dapatkan labu seperti yang bawang putih dapat. Ambillah nak, ini yang kamu mahukan. Setibanya di rumah, bawang merah memberi labu tersebut kepada ibunya. Tolong bawang putih. Dengan rasa serba salah, akhirnya bawang merah dan ibu tirinya meminta maaf akan perbuatannya terhadap bawang putih.